Depression itu perlukan rawatan, bukan perhatian. Aku nak cakap benda ni dengan penuh jujur. Depression itu real, mental health itu pun real juga. Dan orang yang betul-betul sakit dengan benda ni diperlukan sokongan, diperlukan rawatan. Tapi bila isu mental health ni digunakan untuk meraih perhatian semua orang, raih simpati dan untuk elak ditegur, atau untuk menormalisasikan benda yang jelas-jelas salah, jelas-jelas haram, yang tidak boleh dibuat dalam Islam, itu bukan lagi awareness tentang mental health, tapi itu kita panggil manipulation emotion, memanipulasi emosi semua orang. Aku bagi satu contoh. Kalau tiba-tiba seorang ni tegur dan tiba-tiba dia ni jawab, aku ada mental health issue, kau kena faham aku. Itu bukan acceptance, itu adalah memaksa orang untuk menerima kesalahan kau. Faham tak? Jadi jangan jadikan kesihatan mental ni sebagai perisai ataupun dinding untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kita semua ada struggle masing-masing, tapi jangan lupa jalan keluar sebenar bukan hanya mengikut hawa nafsu kita, tetapi jalan keluar sebenar adalah kembali balik pada jalan Allah SWT. Kadang-kadang kita cari ketenangan di tempat yang salah, sebab tu hati kita semakin kosong. Aku bukan nak menghukum, aku just nak mengingatkan, kalau betul kita sakit, kita rawat. Kalau betul kita salah, kita perbaiki. Dan walaupun bagaimanapun situasi kita sekarang, betapa banyak pun dosa kita sekarang, jalan pulang kepada Allah sentiasa terbuka. Itu saja. Bye-bye semua. Assalamualaikum.